Hai, ada satu kesilapan yang student suka sangat buat bila diorang menggunakan kalkulator. Apakah kesilapan tu? Jom kita tengok. Okay, so ini adalah kalkulator biasa dan bila kita on, nampak tak dekat belah atas ni ada mat dan ada R. Tak boleh, no. Kalau korang kadang nak mengira calculation biasa, korang tak perlukan benda dekat atas ni. So macam mana nak buang, saya ajar. Okey, perkara pertama ialah kalau korang dah tekan on, benda ni masih tak hilang lagi, tekan shift, tekan mode. Sebab dekat atas mode ni ada CLR yang bermaksud clear. Tekan yang ni dan korang akan nampak 3 option. Tekan 3. Okey, alamak tak fokus. Dia akan tanya reset all. So korang tekan sama dengan, nampak tak? Sama dengan, dia akan buat macam tanda loading. Tekan lagi sekali sama dengan, dan tu kalkulator korang dah ada D dekat atas. So bila dah ada D, maknanya selamat untuk buat apa-apa calculation. So dah tahu kan, jangan lupa try. Okay? Hai, so hari ni saya nak ajar korang macam mana nak masukkan Pythagoras Theorem dekat dalam korang punya kalkulator. Okey, soalan Pythagoras Theorem ni sangat-sangat famous sebabnya korang akan jumpa dekat mana-mana tingkatan. So macam mana kita nak pakai? Okey, obviously Pythagoras Theorem boleh dipakai apabila kamu jumpa segitiga dan 90 darjah berada dekat tepi tu. Okey, so korang tengok, okey, cara nak pakai dia, korang tengok ada 12 dan ada 16. Okey, ini formula yang korang boleh dapat dekat dalam kertas exam. Okey, lepas korang solvekan semuanya, korang perlu masukkan nilai A dekat dalam korang punya rumus lah. Okay, so 12 masuk dekat A dan 16 masuk dekat B. Okay, so saya nak tunjuk kat korang kesalahan yang korang biasa buat bila korang tekan rumus tersebut dekat dalam kalkulator. Okay, so pada kebiasaannya student bila dapat soalan tu, dia akan terus type tau. Punca kuasa 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 dan dia terus tekan sama dengan. Dapat 268. Tapi ini bukan jawapan yang betul tau. Sebabnya kalkulator tak faham apa yang korang minta. Punca kuasa tersebut hanya untuk 12 kuasa 2. Okey, so kita tengok cara yang betul untuk type rumus tersebut dekat dalam korang punya kalkulator. So diberi rumus macam ni. Okey, nampak tak? Punca kuasa tu sebenarnya panjang dari depan sampai ke belakang. So korang kena tekan punca kuasa, tekan kurungan. Korang type 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2 tutup kurungan. Okey, nampak tak punca kuasa tersebut? Okey, sebab kamu letak kurungan, dia akan melambangkan keseluruhan nombor di dalam perlu dipunca kuasakan. So bila dah type macam ni, korang boleh tekan sama dengan. So korang akan dapat jawapan 20. Maknanya kepanjangan dekat tepi tu ialah 20. Jangan lupa kurungan dan jangan lupa share dengan kawan korang. Okey?